Huh, banyaknya pesakit pada hari ini. Halo? Assalamualaikum Usu. Waalaikumsalam. Along? Bila Usu balik kampung? Mungkin esok hari. Along. Assalamualaikum Angah. Waalaikumsalam, Along. Angah, bila Angah balik kampung? Esok kot. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ayah. Selamat Hari Raya, anak-anak. Selamat Hari Raya, Ayah. Hari ini, Ayah sangat gembira. Kami juga Ayah. Selamat Hari Raya, Ayah. Sebenarnya hari yang mulia ini, saya menyusun 10 jari kepada Ayah dan memohon maaf kepada Ayah. Ayah maafkan? Ayah, terima kasih atas segalanya. Tanpa Ayah, kami tidak akan berjaya. Terima kasih, Ayah. Begitu juga dengan Ayah. Ayah sangat bangga dengan kamu semua. Jika arwah ibu kamu masih hidup, dia pasti tersenyum lebar pada hari ini. Selamat Hari Raya Ayah. Ayah, masih ingat? Ya. Silakan menjamu selera anak-anak. Maaf, Ayah hanya dapat menyediakan nasi kosong saja. Tidak mengapa Ayah. Ayah tak makan. Ayah dah kenyang. Ayah, boleh saya pinjam RM2 daripada Ayah? Saya ingin menyertai pertandingan silat. Maafkan Ayah. Duit yang ada sudah Ayah gunakan untuk membeli beras tadi. Tak apalah Ayah. Ayah, Along menang. Tahniah Along. Belacan. Busuk. Sombong. Angah, berhenti. Halo. Usuh. Lapar. Mari saya suapkan. Usu, dah siapkan kerja sekolah? Sudah, Along. Usu, mulut Usu sakit. Maafkan Angah, Usu. Tak apa, Angah. Usuh, maafkan. Boleh saya masuk? Leong, silakan masuk. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Nasi kosong lagi. Ya Cik Siti, amoy mana cantik. Mencuri! Selamat pagi, Leong. Selamat pagi Ashraf. Nak apa hari ini? Saya nak Leong. Ya, Saya nak sekilo beras, 1 kilo beras, 3 biji telur, 3 biji telur, dan
sebungkus garam. Okey, jap ya. Usu, apa kabar? Baik, Pakcik. Ya, ya. Nah, Pakcik ada akan ambil lah. Terima kasih. Ashraf, saya tak untuk dijual hari ni. Esok? Esok, ya. Ashraf, begini, kemarin Maaf Leo, saya akan ajar Angah. okey. Angah, main sini. Ya, kenapa ayah? Petang tadi, ayah ke kedai Encik Leong. Ayah tak nak anak ayah melakukan kerja yang dimukai Allah. Maafkan Angah ayah. Angah dah bosan makan nasi kosong. Hulurkan tangan Angah. Tangan Angah masih sakit. Nah, makanlah. Ini kan Usu punya. Tak apalah Angah. Nanti tangan Angah cepat sembuh. Ini Along kan? Ya, Pakcik. Tanya, Pakcik bangga dengan kejayaan Along. Along ni memang budak yang rajin. Pakcik ada kerja kosong tak? Kenapa? Saya nak ikut pertandingan silat, tapi ayah tiada RM2. Baiklah Along. Along, boleh tolong hantarkan kotak itu kepada Cikgu Hadi? Baiklah. Boleh. Sudah, Pakcik. Oh, terima kasih Along. Nah, ini upah untuk Along. Terima kasih, Pakcik. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, Selamat ya. Selamat hari raya. Makan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sini. Duduk, jangan malu-malu. Kau